Thank you. Okay Ustaz, standby. Tundukkan sikit. Okay. Alhamdulillah, terus kita bersiaran waktu ini menerusi perkongsian pertama di Aspirasi edisi Isnin. Tak lain tak bukan, kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin di hujung Skype kita bersama dengan sahabat pendengar. Jauh sikit Ustaz sebenarnya, Ustaz kat Perak Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hebatnya kecanggihan teknologi Ustaz kan. Ustaz kat Perak pun kami hubungi. Masya Allah, kacau Ustaz hari Isnin. Dan hari ini Alhamdulillah kita masih meneruskan lagi perkongsian kita menerusi Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga, yang mana kita akan bawakan nama Allah SWT Al-Qadir. Betul Ustaz? Betul. Tapi ni awalan ini, ya Allah, macam-macam aksesori Ustaz ada. Kejap saya kongsikan sedikit mukadimah pertemuan kita hari ini Ustaz. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Yang dirahmati Allah, adik Kak Ati, serta kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berada di Perak dekat tempat latihan commercial diving. Dah mula latihan ke Ustaz? Belum lagi, baru persediaan. Habis PKP je dah start untuk mengajar. Betul. Saya ada teman saya hari ini sebelah saya. Siapa tu Ustaz? Ini adalah topi untuk commercial diving ataupun mask untuk commercial diving. Topi. Tapi sebenarnya kalau menyelam untuk buat kerja patri dalam air ataupun mungkin buat kerja dalam air, buat kimpalan dalam air, inilah peralatan yang dipakai. Boleh patri ke Ustaz dalam air Ustaz? Macam mana? Boleh patri dalam air? Ya, jadi commercial diving ni memang kerjanya patri, buat kimpalan, buat cat dalam air, buat potong dalam air, pembersihan kapal dan sebagainya. Saya berada di tempat training dia. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Kalau tak, kami pun tak tahu Ustaz. Baik. Okey, so hari ini alhamdulillah kita kongsikan nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Al-Qadir. Iaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa ya. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian kan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa kan. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjangkaui segala apapun dan pada sesiapa pun. Jadi maknanya apabila kita diturunkan ke muka bumi ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang diturunkan kepada para anbiya, para nabi, para rasul, bermula zaman Nabi Adam AS sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat sejarah manusia diturunkan di muka bumi ini lebih kurang dalam baru 10,000 tahun. Nabi Adam AS sampai Nabi Isa 8,000 tahun, Nabi Isa sampai kita baru 2,000 tahun. Kita kan pada tahun 2020. Jadi bermula daripada zaman Nabi Adam AS turun ke muka bumi ini, Nabi Adam AS memperkenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Dan antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah sekalian kan. Saya nak petik satu hadis dalam kitab hadis 40. Ada disebutkan Nabi SAW ada mengajarkan kepada kita mengenai Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Satu hari Nabi SAW berjalan bersama dengan satu orang sahabat kecil. Mana sahabat tu masih anak-anak lagi. Mereka naik unta bersama-sama. Maka Nabi SAW berpesan kepada sahabat ni. Ya ghulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimat. Ingat, aku nak ajarkan kamu beberapa perkara mengenai Allah yang Maha berkuasa. Inni u'allimuka kalimat. Nabi ajarkan 4 perkara. Itu padahal pada sahabat kecil tu. Apa yang Nabi ajarkan? Yang pertama, Nabi SAW ajarkan, ihfazillah, yahfazka. Kamu jaga hak-hak Allah, nanti Allah akan menjaga hak-hak kamu. Itu yang pertama yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi Nabi mengajarkan kepada sahabat yang kecil, dan ada hadis ini, dan kita dapat hadis ini pada hari ini, mana jaga hak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hak-hak kita. Yang kedua, Nabi SAW berpesan bahawa ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu jaga hak Allah, nanti kamu akan dapati Allah sentiasa berada di hadapanmu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjadi pembela kepadamu.
Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengajarkan bahawa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mempunyai sesuatu hajat, maka mintalah kepada Allah. Dan yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu nak minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ini 4 benda yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat kecil ini. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, kita kena faham apa tanggungjawab kita sebagai hamba dan penyelesai masalah rumah tangga pada hari ini adalah, iaitu kita nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa dan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi SAW ajarkan dalam 4 perkataan yang telah kita kongsikan tadi, iaitu jagalah Allah, maka Allah akan jaga hak kamu, maka jagalah hak Allah, maka kamu akan dapati Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Nak minta hajat kepada Allah, nak minta tolonglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini itu nak menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mensyarahkan hadis ini lagi, insya-Allah kita boleh berhenti rehat sementara untuk kita kongsikan, maknanya perkongsian seterusnya, insya-Allah. Dan hari ini kita nak membincangkan berkenaan dengan itu. Maknanya betapa berkuasanya Allah SWT. Segala-galanya kena mulakan dengan Allah terlebih dahulu, insya-Allah. Dan kita akan berhenti seperti Ustaz katakan tadi. Untuk anda rakan pendengar, ada pertanyaan, persoalan, ada pengalaman mungkin daripada apa yang anda telah lalui dalam kehidupan, insya-Allah kita akan boleh kongsikan di Facebook IKIM FM ataupun di WhatsApp IKIM di 01129004 Kita kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami menerusi pesona di Zahra. Ingat macam nak beli penapis air, tapi harganya macam mahal sangatlah bang. tak usah risau. Sistem bayar mudah kan ada. Ya, tapi cuba abang jumlahkan semua. Kalau habis bayar sampai 7 ke 8 ribu. Habis tu nak buat macam mana? Rumah kita memerlukan penapis air. Dan kalau boleh yang ada 3 saluran tu. Air panas, sejuk dan beralkali. Kini, dengan Super Oxygenated Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran, iaitu air panas, sejuk dan beralkali. Harga promosi cuma RM2499 sahaja. Termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau ansuran. Jumlah bayaran ansuran sama harga dengan harga tunai. Bayaran deposit serendah cuma RM699 dan ansuran serendah cuma RM300 sahaja. Itu pun cuma 6 kali bayaran sahaja bang. Yang syoknya sebab ada tawaran istimewa, servis percuma yang bernilai RM600 untuk 2 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Syoknya bang, dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting seisi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi seronok pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan beralkali tu. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan nak pasang, hubungi Superfine Marketing 019 224 6333 019 224 6333. Layari Facebook kami, Superfine. Cepat, jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran bersama menerusi pesona di Zahra. Alhamdulillah perkongsian kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Waktu ini kita teruskan lagi bersama dengan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz hari ini dengan Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga. Nama Allah SWT Al-Qadir. Untuk perkongsian kita, Allah yang Maha Berkuasa. Nabi ajar kepada sahabat kecil Ustaz kan 4 perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Cuma kita nak sarahkan lebih lagi supaya kita lebih faham bagaimana kita nak mendepani kehidupan menerusi hadis ini. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih kepada DJ Ati dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat-abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey. Apabila kita bicara mengenai ihfazillah, ihfazka, kamu jaga hak-hak Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga hak-hak kamu. Apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga hak kita? 3 perkara. Allah akan jaga 3 perkara jika kita ni menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya nikmat. Allah akan jaga nikmat yang ada di sekeliling kita.
Pertama, nikmat itu cukup. Dicukupkan nikmat itu kepada kita. Jadi ibu akak-akak tuan-tuan sekalian kan, dalam sifir agama, kaya itu lawannya bukan miskin. Kaya itu lawannya adalah tidak cukup. Okey? Berapa ramai hari ini orang yang banyak tapi rasa tak cukup. Okey? So maksudnya, jadi maknanya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala nak jamin pada kita tu, maksudnya apa? Kalau kita jaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan keperluan dan nikmat-nikmat itu kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara nikmat itu tidak akan merosakkan kita. Jadi ada juga kan orang pada hari ini dilimpahi dengan berbagai-bagai nikmat, tapi nikmat itu merosakkan dia. Jadi mungkin abang-abang, ayah-ayah saya sekalian, cuba kita refleksi diri kita kan. Dulu kadang-kadang kita tak ada duit, dulu kadang-kadang kita susah. Bila kadang-kadang kita di sini, kita di Baghdad. Kita di Baghdad tau. Yes, kita di Baghdad. Jadi bila kita ada kemampuan, kadang-kadang kita terlupa tau. Nikmat itu dia merosakkan kita. Maksudnya kita di Baghdad bukan di Malaysia. InsyaAllah Malaysia mudah-mudahan Allah bantu biar mudah-mudahan. Maknanya kadang-kadang makin ada nikmat sudah lupa. Dulu memang kalau aku kaya lah, aku nak sedekah lah mutahfiz ini, nak sedekah lah masjid ini. Ketika dah kaya, kadang-kadang memberi itu lagi sedikit daripada kita kurang. Dan bahkan kadang-kadang ada orang yang semakin ada harta makin sombong dia. Makin ada harta makin susah nak bayar zakat. Makin ada harta makin rungsing dia. Sebab apa? Sebab nikmat itu merosakkan dia. Jadi kalau kita hari ini menjaga ihfazillah yahfazka, kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga hak kita dari sudut apa? Yang pertamanya nikmat. Nikmat Allah akan cukupkan dan Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara agar nikmat itu tidak merosakkan kita. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Sebab itu jagalah Allah. Jaga hak Allah, yang wajib buat betul-betul, yang haram tinggal betul-betul, yang sunat banyakkan dan yang makruh hindarkan. Jadi inilah yang maknanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi SAW untuk jagalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertamanya Allah akan jaga nikmat. Okey. Yang keduanya apa? Yang keduanya kalau kita menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga hak kita. Yang keduanya daripada apa? Daripada suri rahmat. Rahmat ni, ibu akak-akak, ayah-ayah saya sekalian, rahmat ni maksudnya apa? Maksudnya adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita perlukan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rahmat kepada kita, Allah akan mengurniakan takdir-takdir yang baik buat kita. Kita tak tahu diri kita ni, kadang-kadang ada orang menjadi suami yang sombong. Wah, dia rasa macam dia lah cari rezeki, dia lah cari nafkah, macam isteri tu takkan ada apa-apa. Dia tak tahu takdir-takdir yang baik itu sangat kita perlukan dalam hidup. Ada orang kadang-kadang, alhamdulillah rezekinya banyak dan sebagainya, tapi sentiasa ditimpa dengan benda-benda yang buruk. Kan? Dalam bahasa Melayu kan ada perkataan-perkataan, contoh malang. Maknanya perkataan benda-benda malang, benda-benda yang kita tak tahu. Tapi itu perkataan orang Melayu, maknanya yang nak hurai di sudut tauhidnya, mereka waktu tu mungkin belum Islam lagi, waktu dulu kan, perkataan malang kan. Tapi apabila kita sebut dalam bahasa agama dia, maknanya takdir yang baik. Kita minta supaya kita mendapat takdir yang baik. Kan? Dan kita minta Allah SWT supaya hindarkan kita daripada takdir-takdir yang buruk. Sebab itu maknanya benda-benda buruk yang kita tak terjangka dan tak terjangkau, yang kita tidak tertahan. Kan? Ada orang yang hari ini maknanya diuji dengan COVID kan, jadi hilang kewarasan dia. Terlalu anxiety contohnya kan, terlalu risau yang melampau, terlalu maknanya terlalu depression. Kadang-kadang tak kuat. Ada anxiety ni dia wujud delusional belief. Delusional belief ni maknanya kepercayaan delusi. Oh ni susah ni, nanti mesti susah ni. Nanti mesti susah ni. Mengeluh je jadi memanjang dia. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Takdir tu berlaku tapi kita minta takdir yang baik. Semua orang diuji COVID satu dunia. Tapi ada orang yang dengan COVID sangat menjadikan dia anxiety. Kerisauan melampau. Kita nak supaya Allah ubat hati kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak supaya kita diuji, orang lain diuji. Tapi kita diuji dengan rahmat Allah, kita tidak rungsing. Kita tidak hilang pedoman.
kita tidak hilang panduan dalam kehidupan kita. Itu yang kita nak. Ada orang yang hari ini diuji, macam orang lain juga diuji, tapi hilang panduan hidup dia, hilang pedoman hidup dia. Kerana apa? Kerana dia tidak dipagari dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Jadi bibi kakak tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya kita jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Yang keduanya apa? Yang keduanya itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ni. Itu Allah Al-Qadir, Allah yang Maha Berkuasa. Dan yang ketiga yang terakhir, iaitunya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan berkat. Dan berkat ni maksudnya ziyadatul khair, percambahan kebaikan. Orang yang ada berkat dalam hidup dia akan bercambah benda-benda baik dalam hidup dia. Orang yang menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Berkuasa akan mengurniakan, mencambahkan kebaikan dalam kehidupan dia tu. Kan? Kita kadang-kadang kan ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian kan. Contoh katakan kita menjalankan silaturahim. Kita bertanya khabar kawan kita, bertanya khabar saudara-saudara sekeliling kita, mana kita menjalankan silaturahim. Tapi ada orang yang dia menjalinkan silaturahim bertambah-tambah kebaikan. Itu makna berkat. Berkat ni makna bertambah-tambah kebaikan. Dia datang berziarah kawan dia ataupun bertelefon ke kawan dia pun cakap, masjid sekian-sekian ni ada buka wakaf tau. Oh ya ke? Terbuka hati dia untuk menyertai wakaf tu. Maksudnya apa? Dengan silaturahim dapat pahala untuk berwakaf. Kan? Oh, berwakaf. Maka AJK Masjid, AJK Surau tu maknanya minta alamat untuk dipostkan pada kita ataupun diberikan kepada kita resit. Kita pun bagi alamat, kan? Bos pun tak sampai. Kita pun pergi masjid tu. Imam nak tanya resit kita ni kan. Tengok imam tu ada anak perempuan yang cantik. Anak kita, temankan kita berkenan pula. Jadi penantu Pak Imam. Besan Pak Imam. Jadi besan Pak Imam pula. Di percambahan kebaikan, dia berlaku benda-benda kebaikan dalam diri kita yang bertambah. Ini dipanggil berkat. Kan? Dan keberkatan dalam hidup, kalau kita menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bagi keberkatan ini. Keberkatan ini datang daripada rezeki kita, kan? Daripada amalan kita, macam saya contoh tadi kan, maknanya amalan-amalan kan? Daripada umur kita. Ada orang makin panjang umur, makin berkat. Banyak benda-benda kebaikan dapat dibuatnya dalam hidup dia tu. Tapi ada orang yang makin panjang umur, kan? Makin berminyak dia tu. Kan? Macam kelapa tua pula dia. Makin tua, makin berminyak dia kan. Tapi ada orang yang makin berumur, makin banyak benda-benda kebaikan yang ada dalam kehidupan dia tu. Ini yang kita nakkan. Supaya apa? Supaya bercambah kebaikan. Jadi ibu kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Nabi SAW berpesan kepada sahabat ini, ihfazillah, yahfazka. Kamu jaga hak Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga hak kamu. Apa yang Allah akan jaga hak kita? 3 perkara. Satu, nikmat dicukupkan kita dan nikmat tidak merosakkan kita. Yang kedua, rahmat. Dan yang ketiga, keberkatan dalam kehidupan kita ini. Ini Allah Al-Qadir, Allah yang Maha Berkuasa, Allah yang akan, maknanya sangat berkuasa, akan memelihara dan memberi kepada kita 3 perkara itu tadi, insya-Allah. Okay, selepas ini kita boleh perkongsian kan, daripada sidang pendengar yang saya sayangi sekalian, insya-Allah. Sebelum kita berhenti rehat, Ustaz, satu soalan daripada sahabat kita ni, Kak Iyah dari Johor Bahru, kata apa beza antara rahmat dengan afiat, Ustaz? Okey, rahmat maksudnya kasih sayang. Afiat ni maknanya kesihatan, kesihatan. Okey. Kesejahteraan. Okey, afiat ni kesejahteraan. Kan kita doakan mayat kan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir, ampunkan dia ya Allah, warhamhu, kasihanilah dia ya Allah, wa'afihi, afiatkan dia ya Allah, wa'fu anhu, maafkan dia ya Allah. Afiat apa ni Ustaz? Afiat tu kesihatan. Ustaz, dia baru meninggal sakit jantung, Ustaz. Apa nak afiat? Jadi afiat tu bukan kesihatan. Dia adalah kesejahteraan. Okey. So jadi apa beza rahmat dengan afiat? Rahmat ni kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Afiat ni makna kesejahteraan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Itu beza dia.
Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz pencerahan. Walaupun dengan satu soalan daripada sahabat pendengar kita dapat pencerahan yang sangat baik sebenarnya hari ini. Bezakan antara rahmat dengan afiat. Terima kasih banyak Ustaz. Kita akan berhenti rehat sekali lagi. Untuk anda rakan pendengar, persoalan, pertanyaan, pengalaman, jom kongsikan bersama dengan kami di FB dan juga di IG, insya-Allah. Jangan lupa tekan butang share. Ramai-ramai kita share kan, insya-Allah, untuk perkongsian kita. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Tak jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami Menerusi Pesona di Zara. Kini kebanyakan industri kecil dan sederhana di negara kita terkesan dari sudut ekonomi akibat dari penularan wabak COVID-19. Oleh itu, pihak Radio IKIM mengambil inisiatif dengan memberikan 50% diskaun untuk semua pakej yang disediakan serta pakej iklan percuma bernilai RM15,000 dalam bentuk ROS package untuk setiap pembelian bagi membantu semua pengusaha industri kecil dan sederhana yang terjejas akibat pandemik ini. Jana semula bisnes anda dengan mengiklankan produk anda di Radio IKIM. Keterangan lanjut sila hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Jualan produk IKIM kembali dengan tawaran diskaun menarik dan hebat. Dapatkan buku-buku CD dan DVD serta cenderamata IKIM dengan layari laman web www.ikimniaga.my. www.ikimniaga.my turut ditawarkan kompilasi dan edisi digital untuk slot-slot radio yang menarik. Diskaun hebat sepanjang tahun menanti anda. Dapatkan segera. Kota Kinabalu 93.9. Alhamdulillah, kembali kita bersiaran waktu ini Menerusi Pesona di Zara dengan pengajian Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin dengan nama Allah SWT Al-Qadir, yang mana Allah itu maha berkuasa. Dah dikongsikan tadi, awalan tadi tentang syarah berkenaan dengan hadis tersebut. Bagaimana Rasulullah mengajar, mendidik sahabat kecil. Maknanya kita mendidik anak pun boleh Ustaz kan guna cara ni Ustaz. Ya. Jadi kita boleh lihat macam mana Nabi SAW mengajarkan sahabat ini. Dia bermula dengan tauhid sebenarnya. Diperkenalkan awal lagi dengan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita untuk anak kecil pun kita boleh contohi benda ini. Jadi benda perkara sekali yang kita kena kenalkan adalah kekuasaan Allah kepada anak-anak kita. Itu benda yang kita kena selalu ulang-ulangkan pasal kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita seulangkan. Hish, budak ni cupit pun tahu. Astaghfirullahalazim. Panjang Ustaz. Astaghfirullahalazim tu. So kita kenalkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak-anak kita, masya-Allah. Masya-Allah. Anak hati kena gantungkan kepada Allah awal Ustaz kan. Kita ada sahabat kita di WhatsApp IKIM, namanya hamba Allah Muslimah nombor 1. Masya-Allah. Kata apakah zikir Asmaul Husna yang boleh diamalkan apabila berhadapan dengan manusia yang mengeluarkan kata-kata negatif dan kerap mencari kesalahan orang lain Ustaz? Kalau anda kata kita berhadapan dengan orang yang sentiasa negatif dan mencari kesalahan kita, maknanya menyalahkan kita, menyebabkan kita tertekan, nama Allah Al-Qadir. Ya Qadir, Ya Qadir, Ya Qadir, Ya Qadir. Maknanya Allah yang Maha Berkuasa. Belalah aku. Kan Al-Qadir tu Allah akan bagi kita nikmat, rahmat dan juga berkat kan tadi kan. Kalau dia kata dia tu sebagai maknanya memenatkan kita dan supaya Allah bela kita. Kalau dia kata orang yang macam ini dia sampai mengambil hak kita, bagus baca Allah ya Mu'id. Ya Mu'id tu wahai yang mengembalikan. Wahai mengembalikan, ya Mu'id. Dan kalau dia kata menyebabkan kita tu hilang kesabaran, kita baca ya Sabur. Ya Sabur. Nama-nama Allah dalam Asmaul Husna ni jadikan zikir, sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh dalam firman Allah menyebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah, mintalah dengan Allah nama-nama yang baik itu. Dan sahabat kita ni mungkin sambunganlah Ustaz. Kata macam mana kalau nak berdepan dengan ibu mertua yang cakapnya sentiasa buruk saja Ustaz? Macam mana nak tegur ke? Macam mana cara yang terbaik Ustaz? Okey, bagi kita berhadapan dengan mak mertua yang sentiasa bercakap buruk, rule number 1. Rule number 1 apa dia cakap Ati? Sabar je lah. Sabarlah. Rule number 1, sabar je lah. Jadi kalau tak boleh sabar, kita balik rujuk pada rule number 2. Rule number 2 iaitu rujuk rule number 1. Maknanya sabar jugalah. Jadi pertama sekali, kita kena betulkan cara kita memandang apa itu mak mertua.
Kan? Mak mertua macam mak kita juga. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala takul lahuma uffin, jangan kamu kata pada mak ayah. 5 jenis mak ayah tau. 5 jenis mak ayah. Mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah susuan, mak ayah mertua dan mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Jadi 5 jenis mak ayah ni. Bila kita sebut wala takul lahuma uffin, yang kamu kata pada mak ayah, 5 jenis mak ayah. Jadi maksudnya, bila kita sebut mak ayah mertua termasuk mak ayah kita, maknanya kita kena faham dia marah ke dia bebel macam mak kita jugalah. So maknanya jangan kecil hati sangatlah. Jadi maknanya dia mungkin ada kelemahan dia kan. Maksudnya dari sudut mulut dia mungkin maknanya bercakap tu tak berlapik contohnya kan. Kita yang faham dan dengar pesona di Zahra. Maksudnya kita lebih bersabar dan lebih berlapang dada lah kepada benda itu. Kan? Sekali-sekala doakan. Kalau mak tu dia jadi mulut tu memang tabiat dia, bukan mudah untuk kita ubah sekalipun, kita tegur dia 2-3 kali. So banyakkan doa pada dia kan? Mudah-mudahan Allah yang mengubah dia mudah-mudahan. Amin ya Rabb. InsyaAllah. Hati mak mertua kena jaga Ustaz kan, takut berkecil hati nanti sekarang. Betul. Kita ada Nina Zarina di Facebook IKIM kata, Ustaz cakap pasal commercial diving helmet tu, Ustaz saya nak belajar welding boleh ke? Nak tukar kerja. Kami di Pesona tak ajar. Pesona di Azhar. Boleh pergi ke Wellzone wellzone.com boleh commercial dive maksudnya salah satu bidang diving yang bekerja dalam maknanya industri yang boleh patri bawah air, buat kimpalan, buat cuci kapal, potong kapal, angkat kapal dan sebagainya. Itu dah commercial diving. Mantap rezeki anda kat situ. Kita ada Rahimah Abdul Rahman Ustaz kata, kalau kita nak cari barang hilang, nak zikir nama apa Ustaz? Senang. Yang mu'id tadi tu. Kita amalkan bagi orang yang kehilangan barang. Ya Allah yang mu'id. Yang mu'id ni maknanya yang mengembalikan. Yang mu'id ni yang Allah yang mengembalikan. Maksudnya Allah SWT kembalikan apa yang hilang daripada kita tu. Wallahualam. Baik, seterusnya kita ada Syarifah Hidi. Kata, bagaimana Ustaz nak mengajar hati yang sangat keras dan lalai dari mengingati Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Kalau hati tu diri kita sendiri, maknanya pertama kena ada niat. Untuk merubah diri ni, dia bermula dengan niat. Maknanya niat, ya Allah aku nak ubah diri aku ni, ya Allah. Kena dengan niat. Yang keduanya kena ada kesedaran bahawa apa benda kita nak tingkatkan, kena ada awareness dah. Kalau dia kata kita ni pemarah, kita tak sedar kita pemarah, macam mana kita nak baiki diri kita? Betul. Kalau dia kata kita ni memang mulutnya memang tak maknanya cakap tu memang tak ada berlapik lah kan, selalu mengkasari hati orang lain, kita kena sedar, ini masalah aku ni. Kalau orang tak sedar, dia ada itu masalah dia, macam mana dia baiki? So niat dan ada kesedaran. Kena usahalah untuk baiki diri. Sebab itu maknanya kesedaran ni sangat penting kan. Kadang-kadang ada orang dia tak sedar, dia buat akhlak dia kasar, dia tak sedar tu dia dengan mak mertua bermasalah, dia dengan suami bermasalah, dia tak sedar. Dia rasa dia feel good. Dia rasa macam okey je. Suami okey je. Aku thinking dia okey je. Padahal suami itu dah makan hati dah berapa lama tu dah. Sebab kita ada kesedaran. Jadi kalau ada kesedaran, barulah boleh memperbaiki diri. Itu kunci pertama dia. Kena ada sedar. Kena sedar. Kalau tak sedar macam mana nak ubah Ustaz kan? Betul. Seterusnya kita ada sahabat kita dari Jasin Melaka Ustaz. Kata, apa zikir untuk menenangkan hati yang sakit sebab ditipu suami? Suami memang suka menipu ni Ustaz. Macam mana? Kadang-kadang kan ya kita kena berlapang dada bahawa manusia. Kan ada orang kadang-kadang memang dia jahat lah sebab dia menipu kan suami kan, kadang-kadang kan. Kadang-kadang ada yang dia niat baik kan, dia tak nak lukakan hati kita. Kita masak tu memang terlalu masin. Tapi dia cakap memang sedap masakan kita. Masya-Allah. Jadi apabila anak kita kata, mak masak ni masin sangatlah. Bapak aku kata sedap je kan. Abang tipu kan? Dia bukan berniat nak tipu tu. Dia mungkin nak jaga hati kita. Jadi kita kena faham juga kenapa, why. Tapi kalau dia memang tipu yang memang pendusta kan. Itu lain cerita. Jadi maknanya untuk mengubah hati macam ini, banyakkan baca Ya Afu. Ya Afu. Ya Afu ni wahai yang pemaaf. Kan? Dan mudah-mudahan kita banyak baca Ya Afu, Ya Afu, Ya Afu. Ataupun Ya Ghafur.
yang afu ni dengan ain, takut kita susah nak sebut makhraj kita kan. Orang Melayu kita kena ain tu mana susah sikit nak sebut. Ya Ghafur bagus. Ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur. Untuk Allah kurniakan kita menjadi pemaaf. Kan sebab kadang-kadang memang maknanya kita nak memaafkan orang bukan senang tau, susah. Kan tapi dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita boleh memaafkan. Kan? Wallahu a'lam. Hidup kena teruskan, Ustaz kan. Seterusnya kita ada Sa'dun Hamzah, Ustaz kata apa zikir yang sesuai supaya orang yang berhutang kepada kita membayar semula hutang tersebut, Ustaz? Ini pun satu masalah juga kadang-kadang kan. Orang berhutang dengan kita kan. Waktu berhutang bukan main lagi kan. Hari-hari telefon kan. Janji 2 minggu. Apa dah 20 tahun lah. Kita minta kita pula kena marah kan. Itu benar-benar bahasa berlaku lah kan. Okey, pertama sekali bagi orang yang berhutang, kita kena faham satu hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan kalau kita ni berhutang dan kita berniat dan bercita-cita untuk bayar, nanti Allah akan kurniakan kemampuan pada kita. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kadang-kadang berhutang, dia tak ada niat pun nak bayar. Tapi kalau kita berniat, Allah akan beri kemampuan pada kita untuk kita lunaskan hutang kita tu. Kan? Okey. Bagi kita yang orang hutang tak bayar, apa pun nak buat? Apa nak buat? Kalau nak halalkan, halalkanlah. Okey, kalau boleh nanti Allah akan kurniakan lebih bagus. Tapi kalau tak boleh, boleh baca zikir Ya Allah yang Mu'id tu tadi. Yang Mu'id tu dengan ain, yang Mu'id tu wahai yang mengembalikan. Sama ada Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan hak kita tu, maksudnya orang berhutang tu terbuka hati nak bayar, ataupun Allah ganti dengan lebih baik. Kadang-kadang mungkin Allah tak buka hati orang yang yang berhutang tu untuk bayar, tapi Allah ganti dengan benda yang lebih baik yang kita tak sangka-sangka pun. Lebih daripada itu kadang-kadang Allah ganti. Lebih betul kadang. Sebab tu kadang ada benda-benda yang kita tak nak ukur. Mana bandingkan macam kata orang apple dengan apple lah. Kau bagi 100,000, kau kena pulang balik 100,000. Kadang perlu macam tu, kadang tak. Kadang kita apple dengan apple kita tak boleh nak bandingkan kan. Maksudnya orang hutang kita 100,000 contohnya. Kan? Jadi kita pun bersabar dan terus berdoa. Allah ganti balik umur kita 80 tak pernah sakit. Ketika orang lain umur 80 berhabis beratus ribu, berubat sana berubat sini, tapi kita tak berhabis duit untuk perubatan tu. Maknanya Allah ganti dengan yang lebih baik lagi sebenarnya. Tapi kadang kita tak perasan. Sebab itu maksudnya minta ganti. Maknanya Allah gantikan dengan baik, minta ganti lebih baik daripada Allah. Allah tu yang maha pengganti. Zikirkan Ya Mu'id banyak-banyak. Wallahualam. Baik, seterusnya saya nak gabungkan 2 soalan. Satu soalan di Facebook dan satu lagi soalan di WhatsApp IKIM. Daripada Khairi Rahman kata, macam mana supaya kita tak berdendam dengan orang? Dan kedua tadi sahabat kita di WhatsApp kata, macam mana kalau orang yang suka berdendam, apa cara kita nak zikirkan untuk bantu dia tenang, Ustaz? Okey, pertama diri kita sendiri kan. Okey. Marah ni adalah sifat manusia kan. Jadi tak ada orang yang bersifat, maknanya kalau tak ada marah ni terasa hati, itu sifat manusia. Apabila kita marah, kita akan ada satu image yang akan terpapar dekat minda kita. Image kan, sebab manusia ni berfikir dengan image antaranya. Dia berfikir image. Kalau hari ni saya cakap kan, Kak Eti suka makan apa? Kak Eti akan renung sekejap. Makan durian lah kan. Dia akan ternampak durian tu. Kejam sangat. Suka makan apa? Kadang-kadang mesti durian kan. Allah. Okey, Kak Eti suka makan apa? Makan apa kata, minum apa? Minum air silap Bandung. Bandung Johor kan. Dengan soda dia. Kau macam tu. Okey. Jadi hari ni, kalau kita marah pada seseorang, sebenarnya ada image kita nampak. Dia tipu kita, jadi kita rasa macam sakit hati. Jadi cabaran kita untuk tidak berdendam adalah untuk kita buang image itu. Jadi kalau image itu datang, kita istighfar. Jadi selagi mana image itu lekat, selagi itu kita akan berdendam. Dan selagi mana image itu dekat, selagi itu berdendam, selagi itu benda itu menyusahkan jiwa kita. Bukan menyusahkan orang lain tau, menyusahkan jiwa kita. Hari ini kita berusaha untuk membuang image tu, sebenarnya kebaikan untuk diri kita sebenarnya. Bukan untuk orang lain. Itu kita kena faham konsep tu. Kadang kita rasa macam sakit hati kita kan. Puas hati ke sakit hati? Puas hati ke sakit hati? Dua-dua berkaitan hati tu. Puas hati ke kita sakit hati ni? Kita kena cari ubat hati untuk puas hati. Kan? Kita kena cari ubat hati.
Kita cari puas hati tak akan pernah jumpa, tak akan pernah habis puas hati. Jadi ubat hati akan membuatkan kita puas hati. So maksudnya dalam bab berdendam tu, itu kena untuk ubat diri kita lah. Kalau kita tengok orang yang berdendam, kan, maksudnya apalah kau dendam sangat. Kita tengok orang berdendam kadang-kadang kan, dia tak lepaskan tau. Betul. Dia tak lepaskan perasaan dia. Benda yang dalaman tak lepas, dia menyeksa kita. Contoh maaf, macam maaf. Saya selalu bagi contoh. Contoh kan, kentut. Maaf, ni senang faham tau. Bukan saya, ya apa Ustaz, bukan. Ni senang faham kan. Kentut. Dia naturally kena lepaskan. Kalau tak lepas, apa jadi pada muka kita? Kan? Jangan, tak usah tunjuklah. Saya tak perlulah menggayakannya. Saya tak perlu menggayakan. Ibu kan boleh cuba bayangkan kan. Kita tak lepaskan, apa jadi muka kita? Muka kita akan berkerut menahan benda tu kan. Sebab apa tak lepas? Ustaz. Cuba tengok perhati orang yang berdendam. Lebih kurang tak sama dengan orang tidak melepaskan kentutnya, contoh kan. Sebenarnya, walaupun analogi ni apalah saya kecil kentut, tapi sama sebenarnya. Sebab tu dia kena lepaskan. Tapi bila dilepaskan, ada orang yang berkerut pula di sebelah muka kita, sebelah kita. So, lepaskan dengan cara yang baik. Biar orang sebelah tidak berkerut pula. Macam tu juga dengan sakit hati kita. Kita kena lepaskan. Kalau tak, muka kita akan berkerut. Ubat hati, lepaskan. Ajak orang lain lepaskan dendam dia. Supaya apa? Supaya dia tu tenang. Kalau tidak, kita akan tengok muka dia berkerut. Tak percaya, cuba tengok cermin orang yang hati tu ada dendam. Dengan kita cuba tahan kita punya angin, lebih kurang sama je muka dia. Tak percaya, cuba tengok kejap lagi. Wallahualam. Masya Allah. Baik Ustaz, kita pun agak kesulitan masa, tapi ada satu soalan yang sangat baik Ustaz bila kata Allah yang Maha Berkuasa, daripada Nur Fauzi kata Ustaz. Apa doa yang mustajab untuk dapatkan kerja yang lebih baik supaya dapat jaga solat, sebab sahabat kita ni baru sahaja berhijrah ke jalan Allah Subhanahu Taala Ustaz. Okey, doa untuk dapat kerja yang baik, untuk mustajab. Mustajab ni rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi okey, beza doa makbul dengan doa mustajab. Saya selalu dah kongsikan doa makbul Allah terima. Tapi bila Allah nak bagi, wallahu alam. Kan? Mustajab on the spot Allah bagi. Macam mana kita dapat doa mustajab? Itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi ada cerita hint dia. Antaranya apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat, daripada malam hari Jumaat sampai maghrib esoknya, kalau hari Jumaat, ada 12 waktu mustajab. Bila? Wallahu alam. Kita tak tahu. Kan? Jadi mungkin waktu tu kita je dapat di ruang lingkup kita je. Mungkin orang sebelah tak dapat. Tapi semua orang akan melalui 12 waktu mustajab doa. Benda tu rahsia. Sebab tu hari Jumaat, maka banyakkan berdoa. Macam tu juga 2/3 malam. Nak senang faham, bermula daripada pukul 2 pagi lah, sampai subuh. Itu ada waktu-waktu mustajab. Betul, hari ni kalau kita bangun malam, sekalipun atas alasan kita pergi buang air kan, jangan lupa baca doa masuk tandas. Itu pertama. Sebab kita masuk tandas, pergi tandas kan. Yang keduanya, doa yang baik-baik untuk diri kita selepas kita keluar tandas. Sebab kita tak tahu waktu malam tu. Jadi maknanya waktu yang mustajab yang Allah anugerah dan berikan pada kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ingatan yang sangat baik. Dan kita sampai ke penghujung. Mungkin sedikit kesimpulan untuk tajuk kita hari ini. Silakan. Memang kakak tuan-tuan, kita bincang Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qadir, Allah yang Maha Berkuasa. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala melangkaui apa dan sesiapa pun. Kan? Jadi maknanya kita dah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Dan kita tidak pernah menyesal dan tidak pernah rugi bergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini saya bagi satu analogi kan. Katakanlah saya hari ini saya bergantung dengan meja ni lah. Saya duduk atas meja ni. Saya bergantung kat topi ni ya. Saya kata, hey, come on. Saya topi kan. Saya bergantung kat meja, kat topi ni kan. Apa benda yang paling merungsingkan saya? Yang paling merungsingkan saya jika topi ini diambil. Betul. Kan? Sebab apa? Saya bergantung dekat dia. Kalau orang ambil, maka saya akan jatuh. Saya tidak akan ada tempat bergantung. Okay? Kalau orang menggantungkan diri dengan dunia, apa benda yang paling dirungsingkan? Yang paling dirungsingkan jika dunia itu hilang dan diambil daripada dia. Sebab tu orang kadang-kadang macam cinta sangat dunia dan sebagainya. Sebab apa? Dia pergantungan daripada dunia. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah yang Maha Al-Qadir, Allah yang Maha Berkuasa, kita tidak pernah menyesal. Sebab Allah tidak pernah lemah. Kita manusia ada kelemahan. Allah tidak pernah lemah. So, bulatkan hati kita, tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan jaga hak-hak kita nanti.
Allah akan berikan nikmat, rahmat dan barakah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Hujung ni doa Ustaz sama-sama kami. Amin. InsyaAllah kita akhiri doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih kepada-Mu ya Allah di atas segala bantuan yang telah Kau kurniakan kepada kami ya Allah, di atas angkatnya virus yang ada di sekeliling kami ini ya Allah. Kekalkan kesihatan kami ya Allah, kekalkan kesejahteraan negara kami ya Allah. Kurniakan kepada kami kesihatan dan kebaikan ya Allah. Hindarkan kami dari segala wabak dan balak ya Allah. Hindarkan kami dari segala perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Hindarkan kami daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, dari penyakit yang berjangkit ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keikhlasan kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dan bimbinglah pemimpinnya ikhlas di kalangan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah segala hajat dan cukupkanlah keperluan kami ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Berikan kesembuhan orang yang sakit di kalangan kami ya Allah. Rahmatilah orang yang meninggal di kalangan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini dengan nama Allah SWT Al-Qadir untuk Asmaul Husna. Penyelesaian masalah keluarga, harap-harap dapat membantu semua sahabat pendengar, insya-Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. Untuk rakan-rakan yang terlepas tekan butang share share sekarang. Masih tak terlambat insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.